Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana ni? 47. Bawah sekali. Bawah? Dan dekat atas. Bawah sekali. Bawah sekali. Terus Juni. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Junik, Tok Guru dia lebih Ibni Athaillah. Tu kita ikan kan. Tu Syekh Junik. Tok Guru dia tu. Tak lama lagi guru-guru yang lain-lain tu. Kata Syekh Junik Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Kata dia apa? Dia royak kita ni. Lebih senang, terlebih halus. Lebih senang, terlebih halus. Jadi perdaya ke dia kalau wali-wali ni. Sekali tu wali ni kena berdaya lagi. Kita dia. Ayah-ayah Allah. Tu sebab tu kena jaga tu. Kata dia terlebih senang, terlebih halus, jadi perdaya ke dia suatu segala wali-wali lah. Orang wali dah ni. Bagaimana kena berdaya dia tu? Daya dia tu lah satu keramat lah. Tu dia. Wali ni. Dia berdaya atas keramat dia, berkat dia tu. Lebih daripada tipu daya orang lain lagi. Waktu takut tu. Jangan je duduk megang atas keramat. Orang dulu-dulu kan. Masing lah, berkat lah. Dia tak kena tipu tu. Tak kena lari molek. Tak molek. Kau tak sandar kepada Allah. Artinya dia makri, kena tipu tu. Keramat tu. Dan tidaklah makri yang di atas ni. Artinya kalau dia wali, dia tidak khabar. Keramat tu lah hak lebihnya. Tu dia takut benar deh. Sebenarnya ni mari puasa macam-macam lah deh. Nafsu kan. Tu dia. Maka segialah. Peringatlah bagi murid kita ni. Segia kena peringat molek. Dah ada keramat, ada berkat gapo apa. Jangan menghina akan sesuatu daripadanya adat. Tu jangan lakuh adat tu. Molek adat dia. Mana bulu kubur boleh jalan atas muka bumi. Cari kubur boleh jalan atas muka bumi. Kubur pun dia. Kubur dia ada muka bumi. Boleh jalan. Dia kubur. Dia banyak. Boleh jalan atas muka bumi. Cari ni siapa dia? Dah. Tu. Apa dia Tu. Koleh. Tu beringat ni. Jaga-jaga tu. Dah. Pertama kena jaga adat tu. Dah. Jangan mudah dengan dia adat tu. Kita ni tak ada adat. Sudah buat apa debu lagi. Tak ada adat nak nilai nak.
Nak pelakar sunat tak ada. Tak ada adat je. Yang kedua tak ada wirid. Tak ada adat je. Kalau kita duduk semaya tunggak tu 4 rakaat ke 3 ke 2. Tu adat dia wirid ya. Kalau tak ada wirid Allah sepun aku tak buat kata demo ni. Ya. Tak mohon, tak gapo pakai gi selalu. Nah. Kubur jalan atas muka bumi ialah siapa dia? Nabi Yunus tu lah, tak nampak lagi. Netelai ke kano tu. Dah, orang putih laut buat lari gini. Masa apa bunyi kolej surat nulis. Kolej nulis tu surat bunyi. Surat kolej duk tulis surat bunyi. Dekat tak dekat. Api tak api, jauh tak jauh. Oh, nyetelai ke tu. Dah. Batak laut yang ke-7 no. Tu dia. Ya. Paling perkara boleh jalan atas muka bumi ni. Padahal dia ni tidak daripada kandungan ibu. Dia tidak mari di mak dak. Orang lain ke dia mari di kandungan ibu gapo-gapo dulu gini. Jadi dak. Boleh jalan atas muka bumi. Nah, padahal dia tidak daripada kandungan ibu dak. Pertama, tu molek kena ada. Apa? Nabi ada dia main tak ada kandung tak. Ada gitu. Kita ni mari ikut muk lagi ni gini. Ala misal ala ijsal ala insal. Dah, dia ada dah. Dah. Tu dia. Yang kedua hawa. Apa? Gua tu hai kayu belakang kan. Hawa tak ada mak. Tak ada Allah, tak ada agak. Tak ada agak. Dia kata daripada tu lewat tu ada. Utuh Nabi Saleh. Masa Nabi Saleh hari tu. Nah. Ibah Nabi Allah Ibrahim. Utuh Nabi Saleh. Ibah Nabi Allah Ibrahim. Masa gerbah tu. Ada boleh gerbah. Nak saya ganti Ismail. Jadi kau kibah. Dia tak daripada kandungan ibu ke tu. Ya. Yang kelima, tukar Nabi Musa. Tukar Nabi Musa tu boleh kecek gini. Lah anehnya. Dak. Tu. Reject Tuhan. Tu. Saya aneh lah, saya pelik. Sebuah kanduk. Sebabkah kata dia sini suatu daripada segala adat mudah dia adat tu. Bahasa demikian itu memudahkan itu daripada jahil. Jahil kita lorak sama, gaduh sama. Kita duduk sesari melia hak ino. Tu susah. Duduk sesari ni duduk melia hak ino. Dah. Apabila nak dah. Duduk sungguh hak ino. Dah, orang melia macam mana? Ya, ad-dunya aqallu minal qali. Dunia ni sikit benda sikit. Boleh saya unggah lah kita. Unggah sikit dah. Wa asikuha azillu minal zali. Orang yang suka sikit ni orang bodoh habis bodoh. Mana agak ni. Sikit suka kat Allah. Bunga tu kat Allah jelas Allah. Tempat perlu tinggal. Tempat hak tinggal tu. Asyik suka asyik orang. Dah, orang asyik, orang rindu, orang cerita dengan benda tu, dunia hak sikit tu. Azillu minaz zali. Orang bodoh habis bodoh. Nabi wayak gitu.
Batulah kita ni. Duduk sesari ni. Nak kenapa tu? Nak kenapa tu tujuan nak comel mulut lidah. Gapo nak comel mulut lidah? La ilaha illallah. Tu nak guna nafas tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kena tahulah rakyat dia tu. La tu martabat gapo zat. Ilaha tu martabat gapo sifat. Ilah tu apa? Allah tu asmaullah. Dalam pak tu, dalam pak kelimah tu ada dua. Pertama sifat kaya. Yang kedua sifat berhajat, arti berkanduk lah. Terenung balik. Apa makna Allah? Apa makna Tuhan? Apa makna ketuhanan ni? Apa arti ketuhanan ni? Tu. Belalacar situ sikit. Ni ramai kita duk sebut saja. Tapi tak tahu maksud gapo. Mai Allah, Allah. Hai. Jadi kalau duduk setara tu, tidak Islam hakiki. Kata ulama orang ni kalau duduk Allah saja, Tuhan saja, tak tahu gapo-gapo, dia tidak Islam hakiki. Apa? Islam luar Islam lah. Dah bunyi mucak tu. Tapi hakiki tu duduk lah. Itu dia. Takut tu. Kita nak Islam hakiki tu. Zahir pun betul juga. Nyedok kita ni lah comel, ilaha comel. Tapi tak ada dia hakiki hak tu takut tu. Tu. Nak guna nafas ni. Dah comel di mulut lidah dulu. La ilaha illallah. Tak susuh muka lain lah. Lain tu Tuhan jamin belakon tu. Ulat le batu lagi boleh makan. Pemung zaman Nabi Musa hari tu katok batu tu bik kekek. Ada pesalangan. Allah makan gapo. Dak le batu bukit tu. Makan gapo lah tu aku kekek ni. Kerja gapo. Bola ada di luar mana? Ada Aku tu hene ke? Rasa apa? Yang kedua rasa tempah, empah. Nak comel di hati tu. Tak kena tahu rasa juga. Empah ni arti tujuan nak comel di hati ni. Walau aku mana sibuk, susah pun jangan tinggal di hati tu. Apa? Ni sibuk tak ingat hari dah. Kalau ingat lupa dah. Tu. Tuhan Nabi kata man kana akhir kala. Kalau siapa ada akhir kala, dah kalal jannah. Masuk syurga lalu. Kita tak ada dalam tu. Di hati tak mari. Sembang dengan dunia, hilang lalu. Tu tujuan nak comel, empah. Lepas tujuan kita ni nak comel, dia roh nyawa nak buat mana? Kita nyawa, kita bunyi dah. So masuk tu. Tak berarti. Allahu. Tak berarti. Allahu. Sama kita tak berarti. Kalau pergi pak orang tidur kan, hari tu. Sebab tu orang tua hari tu kat. Saya sangat kerana anak cucu dia. Yang lakoh tak awal. Awal jangan lakoh tak ayuh duk tidur tu. Aku ada kelimah ni lah dia duk. Allah. Jangan lakoh kok si awal tak ayuh duk tidur tu. Sama reti tak apalah. Nak comel dia roh nyawa. Kena sebut gitu. Tu bahasa apa? Tepah tu juga nak comel dia roh dia. Hakok. Arti mulah ya sebenarnya.
Tu dia mulah yang sebenarnya. Jadi 2, 3, 4 ni Allah. Tak ada lah benda besar. Kalau kita boleh hidup dia ni. Dia kata siri ulama, semaya aku akan wiri aku ni dia ni. Oli ni kau ya. Siri semaya aku akan wiriku. Suatu malam pada malam. Dah lama dah aku unjukkanlah kakiku pada kebelah. Lenguh ni. Tak gitu ke. Jolo kaki kebelah. Maka dia seru suara gaib. Dia seru aku, hei Siri. Adakah engkau tu kedudukan kau tu raja? Tu dia. Tu. Suara gaib tu bunyi gitu ke dia. Kalau kaki kebelah ni tak boleh. Syahwat tu guru lah kalau kaki kebelah, belakang kebelah. Tak berkat lah tu. Ludah kebelah. Aliu ludah tu kan. Tu kena jaga-jaga tu. Rumah kebelah. Seramah-ramah burung atas dunia ni. Lalu kut Baitillah tak lalu. Yang elok kut lain. Acuk pergi ke Mekah. Saya mau ayat lah. Papa ke Baitillah. Ya wung kut ni. Kau ni wung kut ni. Ya tak lihat. Tu menatai burung. Itu dia. Dia jaga adat dia. Dia tahu enggak lebih. Kalau duduk lagu tu kata dia, mari suara gitu. Kedudukan mu ni raja. Raja-raja. Dah bunyi gitu, maka aku hipungkanlah kakiku nyo. Tarik mula. Maka kata aku mohon beliau ya engkau tidak aku melanjut kakiku selama-lamanya. Aku tak ada dah. Pak bila lagi aku ingat. Ni duduk atas masjid oleh kaki ala kebelah. Mana kaki ni tu? Ada ni. Kita tahu payah ni. Sebab suruh ngaji belajar tu. Orang ngaji orang belajar ni hak tahu. Kalau royak marah tu. Tu orang hak tak khabar tu. Dia suka telajak dengan dunia ni. Dia suka rindu dengan dunia ni. Orang gelap mata hati. Tu ya orang tegur tak boleh tu. Gelap mata hati. Mujulah awak royak. Mujulah. Boleh tahu aku ni. Ini siapa yang duduk cakap atas wakah satu masa tu. Dengung. Mari anjing. Anjing, bahasa anjing kan. Mari kecil cang. Menata ni kecil akak kaki. Tidak kecil akak kaki anjing. Kecil akak kaki. Kalau duduk jenis pula mari tu. Tu tak akak kaki kecil juga. Budak lagi tu. Tu. Pak dia tanya, budak tu mari. Awal-awal aku nak tanya mu. Tanya ke apa? Kecil akak kaki anjing tu kan. Tu akhir balik tu. Tak payah. Gitu. Tak akak kaki tu tak ikut omong lagi. Aku waktu guru dunia akhirat. Dia nak masuk dalam pekoh dia ni. Tu orang comel. Tu guru aku tu. Kalau mu tak ayak nak tahu mana. Tu dia. Tu sepek ni. Dia nama dia Hasan Abdul Rahman. Matahari dunia ni. Tu sepek ni. Kalau orang tak saya sesak tu dia. Tu matahari dunia. Tu dia.
Pas bila dia tak lanjut dah kaki dia, nyo lama-lama nyo kata dia. Kata Syekh Unik pula Al-Baghdadi. Maka berkekal lah ia siri tu 40 tahun tidak melanjut ia kakinya. Tak dah. Pada malam ada siannya dia tak ada. Lanjut. Ditemu nak patuh deh. Allah lain. Kata Abu Qasim Al-Qasri radhiyallahu anhu adalah Syekh. Syekhku Abu Ali Ad-Dukhan. Tuk guru dia ni. Abu Ali Ad-Dukhan nama dia. Tidak bersandar ia. Tidak duduk bahasa bersandar ni. Tak bersandar aku pada suatunya. Tak. Tu dia. Tidak bersandar ia pada suatu. Maka adakah pada suatu hari di dalam suatu tempat berkanda aku akan mengatakan bata di belakang. Kerana kelihatan akan dia tidak bersandar. Maka ditaruh batanya sedikit. Orang lain kelis ya. Allah bata. Maka aku suka akan dia bahasanya tak gemar kepada bata. Jadi dia. Duk ngakerah gitu kayak sakit belakang. Tak. Kerana tidak ada padanya atasnya kurca. Tak sapu. Tepulai. Tak. Musola. Tak. Tak ada. Seperti demikian itu. Tak. Maka katanya Abu Ali, tidak ada aku berkandak pada bersandar. Telah ketahui bahasanya tidak bersandar ia kepada suatunya selama-lamanya. Gitu mu jawab orang dia. Comel jaga. Ya. Itu dia. Kita ni tak ada adat lah. Deh. Nak lagu tu. Dah telah citera orang akan seorang Sofiah. Gitu. Hilang anak hak cik. Maka tidak tahu. Baginya khabar 3 hari dah. Dia hilang anak cik. Dah. Bagai-gai dia moyak hilang tu. Bahasa tak semaja tu. Dah. Tu hilang anak tu. 3 hari dah. Kata orang baginya jikalau hendak engkau apa tu, pitak kat doa gini-gini, pitak dengan Allah. Pitak dengan Allah Ta'ala. Apa tu? Bahasanya mengkembali akan dia atasmu. Pitak doa dengan Tuhan lah. Maka berpalinglah aku atasnya pada hukum terlebih saat daripada hilang anak tu. Tu dia. Dua kau ceritakan anak. Orang sedok malah. Kata Ibrahim ibni Adham radhiyallahu anhu, tidak ada diperolehi seorang mana-mana berderajah yang baik, yang soleh sehingga melalui atas negara ni. Kau tak jumpa dengan negara ni, tak jadi soleh orang. Belah mana-mana. Tok wali ni. Ibrahim Adham, raja berdak gitu. Ada masalah. Cari mana raja atas muka dunia jadi wali. Tahu habis pakai tahu habis pakak, tahu habis. Tak. Segala bangun ni tahu habis. Cak habis pakai kain buruk gitu-gitu ya tu rumah. Allah tidak. Belah mana orang lah tu kati dia. Kata Ibrahim ibni Adham radhiyallahu anhu, dia tak ada lah orang piti banyak ni. Kak ibni Adham. Tidak perlu oleh seorang itu kerja yang baik, yang soleh. Hingga melalui negara. Pertama kata dia tertutup pintu nikmat. Tu dia. Dah lah.
Ya, tak ada dah pintu nikmat, tak ada dah. Terbuka dia lah pintu kesakitan. Susah. Cara dia lah. Dah, ni duduk dalam sekolah semua. Duduk dalam lara semua. Ha tu. Ada dah lah. Dah. Ni dak lah. Kalau lagi tak tutup pintu nikmat tu. Ha tu dia. Tutup pintu nikmat. Puasa susah, puasa. Baru ingat ke akhirat. Baru ingat nak buat amal. Allah. Dah terbuka pintu kesakitan. Allah. Nah. Duduk dalam kaya-kaya, duduk dalam nikmat segala. Tak nak duduk dalam. Susah. Pertama. Yang kedua, tertutup pintu belia. Dah terbuka pintu hina. Mula orang panggil abaji. Dah, serba merdeka lah. Pintu belia. Baji, anak haji. Awal haji. Dok dalam ni, dok. Tu. Terbuka pintu hina. Tu dia. Lah orang nak kata apa-apa. Ketiga, tertutup pintu kesenangan. Dah terbuka pintu kesukaran. Mula senang lah ni dah payah. So, doa segala. Tu dia. Keempat, tertutup pintu tidurnya. Tu dia. Tak kena tidur lah weh. Terbuka pintu jaga. Jagalah. Nak sembahyang, nak mengatik, nak tasbih. Tu dia. Kata dia ni. Dia rasa tu. Muka dia rasa ni. Kelima, tertutup pintu kaya. Terbuka pintu pakai. Dia daripada asal raja kan. Orang rakyat cerita tiap-tiap putu anak tangga tu gantung labu susu. Naik gitu. Dia tidak pegang dengan kayu. Dia pegang labu susu anak dara naik. Cerita dia mula-mula tu. Besok hujan dah tu. Tak yamah dah. Tak lain pula. Hebat dia. Dia nyari mana banyak dara ke rumah dia. Ada lah tu. Kapal lain pula esok. Tak ada habis sama sehari sekapur-sekapur. Kalau 40 putu anak tangga 40 orang. Kata dia kopek ni dia. Hebatnya. Royak dia. Tu dia. Abang dia boleh royak tu. Dia buat dah segala-galanya. Tertutup pintu kaya, terbuka pintu pakai. Tu dia. Kerana tertutup pintu angin-angin, terbuka pintu menyegerahi. Ingat pada mati. Tu dia. Ni orang jadi molek. Tak sekira lah tak ngaji tak belajar tu. Tu orang hidup orang tak saya mati tu. Kelih manusia tak aja ngaji tak. Dia tu dia tak saya mati tu. Kalau orang nak mati tidak lagu tu. Dia mau belah mana. Jatuh dalam api neraka ni. 5 minit 70 hancur. 70 kali hancur jasad. Jatuh dalam api neraka. Tak ada 5 minit 70 kali hancur jasad. Panas punya panas. Tahulah panas kau sejuk. Kita neles tak mana. Ada karabut ni kak. Abang jangan tinggal wi. Pertama haika tu. Mi baca mi. Lama kelik taruh mi. Eka 7 tu jangan tinggal. Allah besar tak ada dah. Dah. Lorak tahu mana pun. Kena beringat ke dia ni. Jangan tinggal lah. Kalau orang tak yakin ke tu, aku apa tu. Tak yakin benda jadi lagu tu orang apa. Eka 7. Dok dengan Eka 7 hasil. Dia melekat mai royak ke rasul kita ni. Ni hadiah Allah Taala kepada Muhammad. Artinya tak jatuh kepada nabi-nabi lain, melekat mulia. Gapo hadiahnya? Ada orang Eka 7 hasil.
Mu jangan tinggal lah. Kat mana? Oh, dalam dia tu lah. Dalam dak orang Eka tu. Dia tak kecil. Tak ingat ah? Dah tak nipu. Lah kata hak betul tak gitu kan. Oh, Eka 7 tu. Ha. Ada. Jangan tinggal ni jangan. Oh. Suku tak ada arah dia kata pakai je tak apa. Jadi pakai je. Ya. Oh. Suku tak ada arah tak tahu mu tak apa. Suku tak ada arah dah. Dah. Ada dah ni. Ya, itu ada dah masuk gitu. Jangan tinggal lah. Dah. Main 70,000 kali pergi ke Mekah. Kali baca. 70,000 orang pergi sabit. 70,000 buah rumah buat masjid. 70,000 belakang. Kelebihan atas dia tu orang baca. Ada dengan kita malah daripada baca panduk gitu. Ya Arhamar Rahim. 70,000 orang puasa Ramadan. 70,000 orang buat makan sedekah pawah. 70,000 orang pergi ke Mekah naik haji. 70,000 kali orang kata Quran. Wallah lah. Itu mana tu? Tu dia. Tertutup pintu kaya, terbuka pintu pakai. Kena tertutup pintu angin-angin, terbuka pintu menyenggerohi. Ini ingat mati. Ingat mati ya. Nampak? Baru jola. Kata Ibrahim lagi Al-Khawah. Kat nama suci dia radhiyallahu anhu. Adalah pada Bukit Labanan. Lihat buah delima. Maka aku ingin, aku suka nak aku akan dia. Maka aku ambil satu. Maka aku belah akan dia. Buah delima. Maka aku makan. Oh masa. Dah masa aku tinggal dia dah. Mawak pun masa. Akan dia delima tu. Maka lalu aku lihat pula seorang lelaki. Ya, terbunyi. Orang tok dalam hutan. Lepas tu, lalu dia telah beripung di atasnya beberapa tebuai. Dia masuk hutan, temu seorang lelaki tu dalam rok tu. Rupanya tengok orang tu, datuk tu tanya. Nyokong muka tebuai, habis tubuh. Tak pelik. Maka kata aku, Assalamualaikum. Misalnya kepada duk ketik kat tebuai tu. Tak. Tu dia. Assalamualaikum. Maka katanya orang kena ketik buat. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Tidak heran. Mu tahu main mana aku? Mu kenal main mana aku? Tak. Aku duduk dalam hotel. Tak. Mu baru mari. Pahaya jadi mu boleh sarut nama aku tu. Mu kenal main mana aku? Tu katanya datuk tu. Ya. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Kena aku Maka katanya tak apa tak kena akan daku. Apa aku tak kenal tu apa? Maka katanya bahawa siapa mengenal Allah maka tak terbunyilah atasnya suatu. Wewe kenal lah, wewe kenal Allah. Tak, wewe kenal lah, mung gini. Allah. Apa gitu mu nak bisa ndak? Tak je jumpa lah tak kenal. Dah mu kenal tu wewe kenal lah. Maka kata aku kulihat bagimu suatu hal kata Allah. Ada padamu lelaki suatu je elok. Maka jikalau engkau fahumkan dia, peliharalah akan dikau nescaya dipeliharalah. Bapa mu tak minta doa dengan Tuhan. Penuh terbuai dek kekohmu tu. Dia Ibrahim tu royak gitu ke dia.
Bapa mu tak minta doa dengan Tuhan. Ya. Moga-moga orang molek juga. Nah. Cahaya pelera akan dikau daripada buah tu. Maka katanya hak ketik di buah ni. Aku lihat bagimu suatu hal, suatu Allah. Jikalau engkau pohonkan dia, akan melera akan dikau. Nescaya dipelera akan engkau daripada syahwat. Allah delima takdi. Allah mu tahu aku makan jelima tak alek. Tu dia. Main orang kelah sama kelah. Dia makan jelima tu. Dia mana ke tahu makan jelima orang tu. Allah kata. Makan boteh hok dalam jelima sama mana. Ambil sebiji masa. Tu dia. Dia sama orang dalam tahu. Jikalau engkau pohon akan dia pelera lah akan dia nescaya dipelera engkau daripada syahwat lima tu. Minta apung lah. Dah cari tuai lah. Kerana sengak. Tu dia. Sengak jelima tu. Berarti hak maksiat tu dapat sakit dalam akhirat. Dia. Sengak tu buat tu. Alah, dapat sakit dalam dunia. Pelaga situ lah. Makan wajah Allah Ta'ala tu. Sakit di akhirat. Tu. Ya. Tu dia. Nampak? Sengat buai dapat sakit dalam dunia. Dah. Apa sengat jelima tu makan hak tak halal tu sakit dalam akhirat. Itu dia lah. Kata Abu Sulaiman radhiyallahu anha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ta'alaina putuhala alaifina Allahumma ta'alaina bihikmatika wa sir alaina min qazaini rahmatik Allahumma tawwir a'malana Allahumma tawwir wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni amma maulana da'wa bi syukrullah wa akhiru da'wahum orang balik tu nampak minta doa belah rajin lah gitulah Tu tak main kau. Ambil air tu. Wallazi apa wallazi? Kita berserga. Wallazi ni orang-orang boleh. Wallazi orang nak aman. Orang beriman atau wallazi nak kapal atau orang-orang yang kupu. Dia boleh dua lah tu. Orang beriman, orang kupu. Dimula dengan wallazi juga. Ya. Wallazi dia. Wallazi. Kristo wallazi dia. Baru dengar tu.